Orang nak tunggu tayar korang sampai makan dalam macam ni, tak pun sampai tayar korang tercabut baru kau nak tukar. Kau tengok dia punya tayar ni, dia punya condition tayar. Dah makan dalam, dah siap kau benang, package lagi, dah siap kau dawai. Ini silap hari bulan pecah terus. Bukan dalam je dia makan, luar sekali dia makan. Kau nak tahu apa punca tayar ni jadi macam ni? Ni disebabkan binatang ni je. Ni benda ni lower arm. Benda ni kalau kau abaikan, dia akan efek automatik kat tayar. Kau tengok dia punya condition lower arm macam mana. Ball joint dia dah koyak dah. Ni dah siap boleh main dah. Dah ada free play sangat dah ni. Bila dia punya getah ni dah koyak, automatik grease dalam ni akan keluar tau. Bila grease dalam ball joint ni keluar, automatik ball joint ni akan ada free play. Dia akan rosak, dia tak akan tahan lama. Kan setakat ball joint je tau yang problem ni. Korang tengok dia punya ni lower arm bush. Ni dah pecah, dah crack dah. Tu punca tayar korang jadi macam ni. Silap hari bulan, kalau korang abaikan lower arm ni dalam condition dia macam ni, bukan tayar korang jadi botak, tak pun keluar benang dawai ke apa, silap hari bulan kat atas jalan tu tayar korang boleh tercabut. Kenapa aku cakap lower arm ni dia boleh buat tayar korang tercabut, tak pun tayar korang janam? Sebab lower arm ni, ball joint ni yang pegang tayar. Ni aku tunjuk, ni lower arm, ni lower arm bush, ni ball joint ni. Nampak tak kedudukan ball joint ni? Ball joint ni yang pegang tayar kita korang. Okey, kalau korang rasa aku punya video ni bermanfaat untuk korang, korang jangan lupa viral, share dekat orang-orang yang terdekat dengan korang. Macam biasa, jangan lupa juga like, follow, comment and share. Aku ciao lu.